Dan aku akan tunjuk cara macam mana nak cuci spare tank tu. Dalam spare tank kita, kalau tangki radiator, dalam radiator dah berkarat, dalam spare tank pun dia akan kotak lah bekas-bekas ayak. Okay, so nampak tu spare tank ni. So ayak dia pun karat dah. So yang ni pun kita cabut. Kita cuci sikit tank ni. Macam mana nak cuci dia? Jom. Okay, ni spare tank Suzuki Swift lah. Suzuki Swift ni spare tank. Dia nipis ya. So sesuai lah sebab tak ada ruang lah. Okay, boleh tengok ayak karat dia. So dia ada coolant lah. Tak letak coolant lagi. Okay, buang dia. So dalam-dalam tu nampak kan, kita karat kan. Macam mana kita nak bersihkan dia? Kita cuci dengan pasiak. So tengok betul-betul ni kan, pasiak-pasiak ni boleh ambil, masuk ke dalam ni. Okay, tak payah banyak pun, sikit cukup. Okay, kita nampak dah dalam tu. Baik, masuk ke dalam ni. Isi je. Okay, agak-agak lah, tak kisahlah banyak mana pun. Dah beberapa kali bilas, kita buka. So boleh tengok kita buang ayak tu. Tengok bersih tak? Tinggal pasiak-pasiak tu je. So lepas tu buang je lah betul-betul tu pasiak-pasiak ni. Okay, selepas dah diyakini bersih, tak ada pasiak-pasiak, pasang balik lah. Okay, lepas tu letak balik di sini. Kita isi ayak dalam tank ni sikit. Sikit je, separuh lah, tak payah penuh tak apa. Alright, sebab ayak ni dia akan flow. Apa ayak yang lebihan panas tu dia akan tembak dalam ni. So kalau tak cukup dia akan tarik balik ayak dalam ni. So kita tak perlu isi penuh.